membawa Kristus kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 28 Mac 2025. Tegas. Matius bab 26 ayat 51-54. Tiba-tiba seorang murid Yesus menghunus pedangnya lalu menetak hamba imam besar, sehingga terputus telinganya. Tetapi Yesus berkata kepada muridnya itu, "Simpan semula pedangmu di tempatnya yang wajar, kerana semua yang menggunakan pedang akan musnah dimakan pedang. Adakah kamu sangka aku tidak boleh berdoa supaya Bapa-Ku menghantar lebih daripada 12 pasukan tentera malaikat untuk menolongku? Bukankah kejadian ini mesti berlaku supaya yang tersurat dalam kitab suci ternyata benar?" Yesus memberi amaran kepada Petrus bukan kerana kekerasannya sahaja tetapi kerana dia campur tangan dalam kehendak Tuhan. Yesus tidak perlukan pertolongan Petrus untuk mempertahankannya dari kematian. Jika Yesus berniat melarikan diri, dia boleh melakukannya dalam sekelip mata atau dengan doa. Saya cuba bayangkan bagaimana Yesus, dalam menghadapi kematian melalui penyaliban dan juga kesempatan memanggil 24,000 malaikat untuk menyelamatkan diri bila-bila masa tetapi dia tidak melakukannya. Setiap detik, setiap saat terdapat peluang membuatnya dalam keadaan itu. Yesus pasti menghadapi godaan yang hebat. Mungkin tidak bagi Yesus. Yesus mahukan sesuatu yang lebih walaupun dia ingin mengelakkan kesakitan dan penderitaan, kalau boleh. Yesus mahukan kamu dan saya. Dia mahu melihat kita bebas daripada kuasa dosa, kematian dan daripada iblis. Dia ingin melihat kita bahagia, diampuni, diberkati dan menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan Tuhan, penuh dengan sukacita dan sejahtera. Bagaimana mencapainya? Hanyalah jika Yesus melalui kematian dan kebangkitan semula dari kematian. Maka, Yesus melaluinya kerana wajah kamu dan wajah saya sentiasa berada di hadapan matanya. Kita berdoa, "Tuhan, saya tidak dapat ucapkan apa-apa lagi selain dari terima kasih." Amin.